saksikan misi terbaru di saluran khas YouTube Ejen Ali. Jangan lupa tau, tekan butang subscribe dan ikon loceng untuk terima transmisi terkini dari saya, Ejen Ali. Fokus Ali! Berapa lama lagi nak sampai agaknya? Diam ah. Bagi kang. Jangan berlagak sangat. Berapa lama lagi kau ingat boleh kerja sebelum kena ganti sepenuhnya dengan mesin-mesin ni? Lagi-lagi yang badan sihat macam kau ni. Peliknya. Bukan kerja buruh semua dah tak pakai orang ke? Ish, pergi suruh diorang berhenti. Bagi lalu dulu. Baik, Tuan. Harap maaf. Pemindahan banduan sedang dijalankan. Sila berikan kerjasama. Woi, turun! Kita kena senang! Siapa kamu semua? Analog Man. Apa yang kau dah buat dekat Simon Science? Aku sokong! Kami yang menyumbangkan kudrat untuk bina bandar ni. Sekarang bila dah maju, habis kami semua diketepikan. Betul! Ini tak adil! Bagi tahu je apa yang kau nak buat. Kami akan ikut kau berjuang. Persediaan adalah separuh dari pertempuran. Sebelum menjalankan misi, Ejen Tekno bertanggungjawab memastikan semua ahli pasukan dilengkapkan dengan gadget yang sesuai dengan kebolehan mereka. Sebagai contoh, saya mendapati kebolehan hipnosis Ejen Karya walaupun unik memakan masa untuk dilakukan. Jadi, saya ciptakan kanta khas ini bagi membolehkan ia dilakukan dalam sekelip mata. Tapi yang lebih memuaskan adalah bila kamu dapat mencipta sesuatu yang boleh dimanfaatkan oleh seluruh pasukan. Jadi untuk tugasan kali ini, kamu semua mesti mencipta gadget sendiri untuk digunakan oleh salah seorang rakan sekelas kamu. Saya berikan kamu sehingga akhir minggu ini untuk pastikan ciptaan kamu diterima. Ejen kita, boleh saya gunakan Iris untuk buat tugasan ni? Boleh. Yeah, senanglah macam ni. Baiklah. Itu saja. Semoga berjaya. Uish, cepatnya dah mula. Kau banyak masa lagi? Kau jangan main-main dengan ejen kita. Pernah sekali aku tak siap. Ejen Gita? Ya, betul. Iya, dia nampak je lembut. Tapi bila dah marah, lagi dahsyat dari ejen Leon. Troy. Kau okey? Kau tak buat tugasan ke? Nanti dulu. Kau tengah nak buat apa ni dengan Aro? Biarlah aku nak buat apa pun. Kenapa kau sibuk? Kai? Comot! Itulah kau. Siapa suruh rosakkan arwah hari tu?
Tapi robot je kot. Mulakan. Sekarang Quattro dah di sini. Akhirnya kita akan boleh menyiapkan ciptaan Iris yang baru. Kalau ada semua barang pun tak guna. Kan aku dah kata, bukan aku yang tulis program asal Iris. Kami tak perlukan penulis program asal Iris. Apa? Jangan bimbang. Kami dah berjaya tanamkan mikrobak pengurai di dalam Iris. Jadi setiap kali Iris dihidupkan, ia akan Menyalin kod program dari penggunaan Iris. Betul tu. Kami sudah pun mengumpul pelbagai data termasuk semasa override mode. Jadi saya yakin kamu tiada masalah untuk menyiapkannya. Bila Iris dah sedia, kita akan boleh teruskan dengan plan. Aku tak akan buat. Aku dah kata aku tak nak kena mengena dengan semua ni. Kau tak boleh paksa aku. Aku tak perlu paksa. Aku tahu kau akan buat. Kau ingat hanya sebab kau dah tinggalkan mereka. Mereka akan selamat. Duduk. Jadi, bila Iris dah sedia, kita akan boleh masuk ke dalam mainframe mata melalui mana-mana fasiliti. Kita masuk melalui Academy. Tapi Uno, Academy merupakan salah satu kubu penting mereka. Pertahanan di situ lebih kuat berbanding tempat lain. Aku tahu. Kau pasti? Kita hanya perlu akses ke mainframe untuk mengambil alih mata. Kenapa tak pilih sasaran yang lebih mudah? Kan budak Iris tu masih ada di situ. Tapi kemungkinan untuk mereka patahkan serangan kita lebih tinggi. Kecoh pula ejen lembik ni. Kau ni memang sama pengecut. Macam ketua-ketua kau dalam mata tu. Buat apa datang sini kalau tak... Cukup, Dos. Kau sepatutnya berterima kasih dengan dia sebab dah bantu kau pulang ke sini. Aku sendiri tak akan ambil risiko sebegitu. Betul cakap Rizwan. Mata bukan jalan-jalan musuh. Kita akan terima padah kalau memandang rendah pada mereka. Sebab itu, kau yang akan masuk dulu dan matikan pertahanan mereka. Apa? Hanya ejen Inviso terhebat yang akan mampu menyelinap masuk dan mengetahui selok-belok pertahanan mata. Tiada yang lebih layak untuk tugas ini. Alicia! Ini ke tugasan tekno kau tu? Cepatnya dah siap. Mesti lah. Yelah, aku pakai Iris. Macam sama je. Ada benda baru. Sini aku tunjuk. Macam ni. Bila tembak, kau boleh... Macam mana? Best tak? Kenapa aku nak pakai benda ni? Kau boleh kawal peluru untuk tembak lagi tepat. Kau nak kata tembakan aku teruk ke? Bukan. Aku boleh tembak 5 kali lagi cepat dengan gadget aku sekarang. Tapi yang ni boleh. Tak sukalah. Tak payah silap mu ni. Okey, ini controller dia. Kau boleh onkan turbo dekat... Bila kau buat ni? Wah, best gila. Kenapa marah-marah ni? Ejen Zin. Menarik juga alat ni. Kan? Tapi kenapa tak ada siapa pun nak pakai? Penat je saya siapkan semua. Ya, pakai Iris. Sebenarnya, agak susah untuk orang hargai benda yang mereka tak perlukan. Lastik tu boleh kawal peluru, kot. Memang boleh. Tapi adakah itu yang Alicia perlukan? Saya tak faham. Macam mana nak tahu apa yang dia perlukan?
Bukannya saya boleh baca fikiran dia. Kalau tak tahu, tanya. Macam mana kau nak tolong ahli pasukan kalau langsung tak tahu apa-apa pasal diorang? Kesefahaman, Ali. Lagi rapat kamu kenal dengan ahli pasukan, lagi kukuh kerjasama yang terbentuk antara satu sama lain. Apa yang kamu tahu tentang latar belakang seseorang dan apa yang penting bagi mereka akan mempengaruhi tanggapan kamu terhadap keadaan mereka. Macam dengan Kai. Kamu rasa kenapa dia marah sangat pasal Aro? Sebab saya yang rosakkan masa override. Betul. Tapi kamu sendiri rasa itu perkara kecil sebab ia cuma robot yang boleh dibaiki, kan? Hai, kau ni memang kurang peka. Aro tu hadiah dari ayah dia, seorang tukang cuci di Menara Peneraju. Dia berharap Kai boleh kerja sana satu hari nanti. Ayah dia sanggup habiskan semua duit simpanan untuk dapatkan chip AI khas untuk Aro. Dari situlah Kai dapat belajar tentang robotik. Ali, Ya? jadi kamu faham sekarang? Tak sangka banyak betul kau tahu pasal dia. Kau tanya dengan dia ke semua tu? Tak adalah. Aku baca je dalam fail dia. Neurostyle. Ha? Aro! Kau dah okey? Macam mana kau boleh? Ha? Kai, aku nak minta Terima kasih, Ali. Jadi, kau pun belum siapkan tugasan? Hari ni dah hari terakhir. Belum. Dah guna Iris pun asyik kena reject je. Aku macam tak cukup kenal diorang lah untuk tahu gadget apa yang sesuai. Kau nak tahu pasal siapa? Kalau Iman, dia tu anak sulung Tok Guru Wushu. Walaupun muda lagi, dah pernah menang lebih dari 10 pertandingan peringkat antarabangsa. Sebab tu Mata tarik dia masuk akademi. Mika pula lahir dengan penyakit saraf. Doktor cakap dia patutnya dah tak boleh jalan. Tapi Mata bagi tawaran untuk pulihkan dia dengan syarat kena berkhidmat. Ayah Jet kerja rapat dengan pengasas cyber raya. Jadi dia minta untuk dapatkan Jet latihan dan pendidikan yang terbaik. Tapi semua pun macam dah hebat. Apa lagi yang diorang perlukan? Kan senang kalau Iris boleh terus je baca fikiran diorang. Melampau betul macam tu. Tapi kalau kau tanya aku, teringin juga nak rasa macam mana pakai Iris. Yes! Dah dapat! Kau memang nice tu lah, Kai! Ada apa ni? Siapa nak cuba ciptaan baru kita orang? Tak say aku. Rasanya diorang semua dah serik kot. Alah, tapi kali ni okey. Kan, Kai? Betul. Cubalah dulu. Mun. Kenapa? Iman? Ali! Analog Man! Dah terlepas! Jangan biarkan mereka lepas. Kita mesti halang mereka dari menyebarkan penyakit yang dah melanda bandar ni. Tak mengapa. Ini, doktor dah sampai. Nah, ambil ubat. Hati-hati! Alat mereka semua dah di-upgrade! Bom dah hidup! Jangan biar dia orang matikan. Beres. Ali, kau kena pergi padamkan bom tu. Macam mana? Tak boleh lepas! Mereka terlalu ramai.
Mana Moon? Atlas! Alicia, kau dah bawa kau punya? Ada, kenapa? Okey, semua pakai ni. Uncle! Apa ni Ali? Iris Atlas! Berjaya! Kamu ingat dah selamat? Terlalu awal untuk bergembira. Apa? Kamu semua akan hancur bersama dengan jambatan ini. Selamat tinggal semua. Apa yang dimaksudkan? Kan kita dah matikan bom? Macam ada yang tak kena. Ali, scan guna Iris. Alamak! Macam mana ni? Larilah, selamatkan diri! Nanti! Kita gabung kebolehan kita. Maksudnya? Kau tengok ni! Semua sedia? Sedia! Alicia, sekarang! Berjaya! Yeay! Jaya lah Ali! Ali? Ali! Ali suruh pakai Atlas tu. Lepas tu, kita orang nampak semua yang Iris tunjuk. Nasib baik ada Ali. Kalau tak, jambatan tu dah meletup Ali, dah. kau okey? Tugasan yang baik, tapi terlalu cepat menghabiskan tenaga kamu. Saya akan bantu kamu perbaiki. Syabas, Ali. Kau memang nice lah Ali. Hebat. Macam ni lah. Lain kali aku nak team dengan kau lah. Poyo aja. Alah, aku pun nak rasa juga pakai Atlas. Profesor, Kau! Apa lagi kau nak? bertenang. Dengar dulu. Dengar apa lagi? Ini semua salah kau! Ramai yang akan terima akibatnya! Belum terlambat, Profesor. Kita masih boleh bekerjasama untuk hentikan rancangan mereka. Hah? Kau ni memang dah hilang akal! Rizwan, Uno nak jumpa. Aku dah tahu sebab sebenar kau datang ke sini. Aku ragu-ragu sebelum ini. Tapi sekarang aku dah nampak.
Kau ada di sini dengan aku supaya mata dapat dikembalikan ke tangan yang layak menerimanya. Tapi kau takkan mampu bertahan kalau pergi bertempur dengan keadaan kau sekarang. Microbot ini diprogram untuk mempercepatkan pemulihan sel dalaman. Kamu akan kembali seperti biasa selepas ini. Lisha, cakaplah sikit kat kamera. Apa hal pula? Cepatlah. Komen di bawah apa yang korang suka tentang video tadi. Jangan lupa like video ni dan subscribe ke channel YouTube Ejen Ali. Jumpa lagi. Kamera tak ready.